kontak kat kawan kau ke? Dia bertindih tu kan? Bertindih apa? Dengan siapa? Dengan moderator. Alah, sibuk lah moderator ni. Podcast Yus. Dia tu nak beritahu pun boleh beritahu apa untuk grup WhatsApp. Yang mana? 1 Mei 13 16 Mei. Aku nak research sekejap. Mana Aku tak save nama kau ni. Sorry. Kita aku save. Singkat baru. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zihul Latif. Walaupun dekat saya punya mate tu dia Imran. Ini saya pakai laptop dia. Saya pakai laptop dia. Dan tapi boleh panggil saya Najmi. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi semua. Mana Semua orang lagi. Semua, selamat datang ke webinar istimewa kita pada malam ini dari tajuk mana nama aku tadi? Assalamualaikum dan selamat datang semua. Selamat datang ke webinar istimewa kita pada malam ini yang bertajuk dari student KV menjadi bos. Boleh ke kan? Siapa boleh. Ni. Buat budak padu ya. Mana si ni? Dia tak masuk lagi ya? Mayang kot. Sabtu. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Dari student KV. Tadi aku dah nampak tau. Macam kena letak nama aku. Mana hilang? Alah, tak rumah lagi pula ni. Apa? Ya Allah ni. Kenapa? Oh ni. Oh dia nak pergi bengkel je kak. Bengkel dia dekat bengkel dia depan rumah dia. Oh ya, dekat je lah. Dia nak pergi draw mesin. Rumah lepas tu. Berapa orang masuk ni? Tim? Boleh berapa orang? Alhamdulillah banyak. Oh ni Siapa dia nak suruh masuk? Macam sebut nama dia? Irsyaduddin Muhammad Irsyaduddin bin Muhammad Irsyaduddin bin Muhammad Radhi bin Muhammad Radhi. Pada tak tahu, beliau ni merupakan pengasas Berkat Rezeki Machinery. Belum. Kau ingatkan tak ceramah malam ni ada ni? Yus, masukkan kita orang punya link kat grup lagi satu Yus. Grup mana? Grup channel lagi satu. Dia ada ni satu lagi lah dalam ni. Ya. Aduh, sibuk ah. Kau bagi je. Bagi je. Mana tahu ada yang lagi minat dengan kita orang. Student KV jadi bos.
ada. Jangan macam tu. Sedap sikit mata mandang. Aku ni nak tutup kamera. Oh. Palapis petak silat. Semua ada. Cak, aku tengah cari nama kau. Tak save ke nombor dia? Aku tukar nombor. Ya, tak save. Kau pun tak save nombor dia. Aku tukar phone sekali. Oh. Pak. Baru sangat. Betul-betul baru sangat. Tak ada seminggu lagi phone aku. Masuk kolam. Dah terhidup lah. Ni Mak Amar yang masuk ni. Dah. Aiman Fidau member aku masuk. Hantar. Dah boleh mula? Lepas dulu kan? 4 minit lagi. Nurul Iman. Masya Allah Nurul. Allah ayat 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab datang ke webinar kami yang bertajuk Student KV menjadi bos. Boleh ke? Istilah boleh. Salah satu contoh dia penceramah yang boleh ke? Istilah boleh. Kan? So, yang akan berikan ceramah untuk webinar kali ini adalah Encik Muhammad Irsyaduddin bin Muhammad Radhi. Tuan Encik Beliau merupakan pengasas segmen Berkat Rezeki Sendiri. Sekejap, macam mana? Cuba kau tolong aku sekejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mula sekali saya nak ucapkan terima kasih lah dekat semua yang sudah hadir kepada webinar kami malam ni. Macam mana cakap Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih yang sudah datang ke webinar kami pada hari ini. Yang bertajuk Student KV jadi bos, boleh ke? Saya boleh kan? Jadi yang akan bagi ceramah kepada webinar kita pada hari ini adalah Encik Muhammad Irsyaduddin bin Muhammad Radhi. Beliau merupakan pengasas kepada Berkat Rezeki Machinery. Jadi tanpa membuang masa, boleh tak Encik Muhammad? Encik Muhammad, kenalkan diri Encik serba sedikit lah. Macam tu. Lepas tu dia pun boleh. Memang itu je kan Google Form yang baru ni kan. Kan nak bagi sebelum habis. Tak apa bagi sekarang tu. Boleh tak macam tu, Im? Boleh tak macam tu, Im? Boleh. Saya tengok masa tu. Mana? 1 jam. Tekan. Stream pun tekan stream pun boleh. Ada bayar. So, bila nak mula? Tepat gerak. Yo, chat. Sikit nervous sebenarnya. Boleh je kalau nak tutup kamera kan daripada dia nak bercakap kan. Tapi bila dah cerita panjang tu lah. Apa ni? Syarul Izam. Dia masuk ke? Tak ada. Ni Syarul forward lagi kita punya. Anjay, level. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua sebab hadir ke webinar kami dan nama saya Muhammad bin Abdul Latif. Saya merupakan pengacara lah untuk webinar kita pada hari ini walaupun nama Iman Adli kan, tapi tak boleh panggil saya Najmi. Okey. Tajuk webinar kita pada hari ini adalah Student KV jadi bos. Boleh ke? Mesti boleh. Takkan tak boleh kan? Jadi yang akan apa? Okey dah. Oh ya Allah.
Ada muka aku? Oh, ada. Oh, astagfirullahaladzim. Okey. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak ucapkan saya nak ucapkan terima kasih dekat semua yang sudi hadir dan juga kepada penceramah kita sebab sudi meluangkan masa lah bersama kami untuk malam ni. Jadi saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Nazmi Abdul Latif. Walaupun kat situ nama dia Imran Aidil kan, tapi tak, boleh panggil saya Nazmi. Dan tajuk ceramah kita pada hari ini adalah Suruh KV jadi bos, boleh ke? Mestilah boleh. Sebab tu kita bawakan penceramah yang khas dan special untuk malam ni sebab beliau merupakan pelajar KV dan dia pun dah jadi bos. Apa dia? Encik Muhammad. Encik Muhammad boleh dengar? Ada. Encik Muhammad ada? Ada. Boleh tak Encik Muhammad ceritakan sikit tentang biodata Encik Muhammad dulu? Ya. Terima kasih. Tak apa Encik. Kami tahu Encik handsome kan. Encik jangan segan-segan, insya-Allah. Okey. Tak tekan. Alhamdulillah. Okey, Encik Muhammad. Okey. Sorry. Sekejap okey, tak apa. Okey, Encik Muhammad boleh dengar suara saya? Okey. Boleh tak Encik Muhammad ceritakan sikit pasal biodata Encik Muhammad? Nama, daripada mana sebelum ni, semua. Umur berapa kan, kalau boleh. Tak apa. Maklum hari Minggu kan. Kau tak nak pas dekat ni. Dah warisan. Dah warisan. Cari lagi ni. Oh, 2018. Sama dengan saya lah. Faham. Jadi saya nak tanya Encik Muhammad sikit lah. Macam mana Encik boleh terfikir nak buka company mesin ni, sebab of course lah, macam kita tahu, pada yang tak tahu kan, untuk barang-barang mesin ni kan, kosnya agak tinggi kan. Macam mesin pun mahal, apa semua kan, peralatan tool pun mahal. Jadi apa yang Encik Muhammad boleh terfikir nak buka kilang mesin ataupun bengkel mesin Encik Muhammad sendiri dengan kos yang begitu tinggi? Apa yang buat Encik Muhammad macam ada keberanian lah nak buat benda ni? Okay, dengar. Kau tolong support aku sikit apa-apa yang ke tambah ke apa ke? Support aku sikit apa-apa ke tambah ke apa?
Kau tolong tambah sikit kat aku Okey. Tak sangat lah. Jadi dekat tempat tempat Encik Muammar kan, mesin apa je yang ada dan tools apa je yang Encik bekalkan? Ada sentuh. Kita nak guna. Oh, faham. Jadi saya tanya pendapat Encik Muammar lah. Susah tak macam, yelah macam kita tahu kan, first kali sebelum kita buka bisnes, kita mestilah nak cari buyer kita kan. Macam mana Encik Muammar boleh dapatkan, sama ada customer ke, tender-tender ke yang boleh dipercayai untuk bisnes Encik Muammar? Admin kau kata kau ni tak masuk. Hmm? Kau ni tak payah masuk. Admin ni tak masuk. Ada admin. Admin ah. Oh, si lupa nak admin. Dia lupa nak admin. Siapa dia? Dah admin. Baru. Ramai. Dia lebih 2 orang. Ada dia. Hmm? Kita tak payah pergi cari. Dia mesej nombor poster tu. Hmm? Dekat ni mesej nombor poster tu. Nombor kau. Tak nampak. Kau kenapa? Tak, yang kira kita masuk. Oh, Aku pun try kan. semalam pun ada orang padahal ni grup use. Dia WhatsApp aku. Use je. Oh, ramai orang ni. Faham? Jadi macam mana permulaan Encik Amar masa buka bengkel tu kan? Encik Amar nak, macam mana Encik Amar hebahkan? Maksudnya bagi tahu, oh saya ada bengkel kat sini, kat sini, kat sini. Saya ada buat ini. Macam tu.
Jadi maksudnya Encik Muhammad macam ada jugalah ambil macam limitkan jugalah berapa yang berapa projek yang Encik Amal boleh ambil apa semua macam tu Oh. Hmm. Hmm. Faham? Macam macam Encik Muhammad kan. Encik Muhammad merupakan macam orang yang pertama sekali buat. Betul tak? Macam saya maksud betul kan? Macam orang yang pertama kan. Jadi benda tu mesti akan ada beberapa planning yang panjang kan. Encik Amal ada tak macam apa-apa planning yang Encik Amal nak kongsi ke mungkin dalam 10-20 tahun akan datang nak ambil mesin baru ke apa ke kan. Dan apa strategi dan plan Encik Amal untuk merealisasikan apa yang Encik Amal nak. Apa dah? Tu aku dah fuck up. Lepas ni nak ambil yang mana? Tadi dah mula cari tiket ni. Itu cabaran. Cabaran. Oh, faham. Okey, faham. Encik Amal ada dengar tak macam berita baru-baru ni bahawa macam China dia nak fokuskan tentang manufacturing dekat Malaysia. Encik Amal ada dengar? Sebelum ni saya rasa macam kita sebagai machinis agak sukar sikit tau sebenarnya nak survive dekat dunia mesin ni. Lebih-lebih lagi kita nak jadi macam founder macam Encik Amal kan. Jadi apa pendapat Encik Amal pasal benda ni? Adakah benda ni dia akan beri peluang yang besar ke kepada bisnes Encik Amal rasa? Ke macam mana? Ke tak ada beza pun? Boleh macam tu? Boleh ya? Sabar. Faham? Tapi adakah Cik Amal rasa Cik Amal boleh macam apa orang kata bergabung dengan mana-mana syarikat ke untuk masa akan datang ke? Faham tak maksud saya? Boleh. Okey. Oh ya. Oh. Maksudnya oh, faham. So maksudnya untuk jangka masa ni Encik Amal belum lagi lah nak buat benda-benda macam tu Okey, faham.
Jadi boleh saya tahu Encik Amar dah berapa tahun jalankan syarikat ni, company ni, kerja ni? 2023. Ada tak apa-apa macam dugaan ke ataupun cabaran ke yang Encik Amar rasa macam macam susahnya nak bekerja sebagai macam susahnya nak jadi founder machinis ni? Ada tak apa-apa dugaan yang Encik Amar lalui, dan kalau ada, macam mana Encik Amar selesaikan benda tu? Faham? Jadi macam mana Encik Amar solvekan masalah tu? Apa lagi? Begitu. Apa lagi? Tulis. Dekat Encik. Jadi dah pengalaman dah cabaran. Kena habiskan je. Kena habiskan je semua. Tak. Dapat dah. Ha? Sekejap. Kena habiskan je. Okey, saya faham. Lepas tu saya nak tanya Encik lah kan. Macam Encik kan student KV kan. So sebenarnya mostly orang nampak student KV ni kerja. Dan kan dia ada beberapa orang kata apa? Macam carta kan. Yang mana ingin buat bisnes sendiri, dia hanya letakkan persen yang kecil kan. Jadi sebagai orang yang persen yang kecil tu kan, maksudnya Encik Amar ni adalah orang yang hebat lah. Maksudnya tak semua orang berani nak buat benda macam ni kan. Jadi apa pendapat Encik Amar tentang benda ni? Adakah sebenarnya kami berpeluang untuk buka bisnes sendiri ke, ataupun Encik Amar rasa susah ke, and kalau ada peluang apa caranya? Encik Amar boleh tak kongsikan ke, share ke tips kepada kami kan? Lagi bidang mesin kan, yang kosnya bukan 10,000, 20,000, ratusan ribu, dan mungkin boleh jadi jutaan ringgit. Okey, terima kasih. So boleh cakap juga dekat penonton semua. Boleh bagi soalan dekat ni. Dekat chat.
Maksudnya sebelum kita buka bisnes ni, apa, mental kita kena kuat dululah Encik eh. Okay. Kalau ada apa-apa apa, soalan ke kan, daripada para penonton, bolehlah tuliskan di ruang komen. Lepas tu Encik Amar, lagi saya nak, ya, macam sana. Okay, sorry. Okey kak. Bagi sikit. Cadang. Tolong aku dah fuck up ni. Sabar. Tengah ni pula. Tentang bisnes. Perlukan persoalan ni. Tolong Pak Is ke siapa kemukakan soalan. Kita kena matikan pukul 9 ni. Aku rasa macam 20 minit pun selama siut. Soalan apa nak bagi ya? Kita bagi sikit. Pasal bisnes apa-apa. Pengurusan mungkin lah. Tanya macam mana? Tanya dekat grup. Ya, tanya dekat komen, ruang komen. Cukai. Ni kau tanya macam mana nak apa? Cukai apa semua. Okey. Ni. Ada guna ke? Saya sebelum saya nak tanya Encik Amar kan. Macam Encik Amar seorang betul tak yang jalankan bisnes ni? Okey, jadi macam mana Encik Amar boleh orang kata apa? Managekan tau. Macam mana money flow tu datang. Sebahagian ni adalah untuk Encik Amar, sebahagian ni adalah untuk apa-apalah macam maksudnya contoh. Duit datang 10,000, contoh duit datang 10,000. Macam mana Encik Amar bagikan untung Encik Amar? Macam mana Encik Amar bahagikan cukai ataupun Encik Amar sewa ke macam mana ke? Sebab Encik Amar seorang kan. Biasa dalam benda-benda macam ni dia ada accountant dia kan. Tapi Encik Amar seorang. Jadi boleh tak Encik Amar kongsi benda tu dengan kami? Tolong aku. Oh. Mana dah buka ni? Ni. Tambah satu lagi. Tak suka apa lah. Bagi soalan ni. Soalan untuk Nak bagi bimbang tu. Suruh tanyakan soalan ni. untuk memulakan
kepada para penonton kan, macam apa yang saya nak simpulkan, Encik Amar ni adalah orang yang baru tau dalam berbisnes. Jadi kita boleh dapat tahu macam mana dia punya apa, pengalaman dia daripada first sampai habis. Sebab biasa kan kita dengar businessman ni dah berjaya kan. Tak tahu dia cerita tengah-tengah sampai ke hujung. Tapi Encik Amar adalah contoh permula yang bak kata Encik Amar, hati kental. Bukan mudah ya nak buat benda-benda macam ni. Okey, saya nak ke comment section Encik Amar boleh Okey, kita baca daripada Ahmad Haziq Ahmad Rusdan. Saya datang untuk tajuk. Oh jangan. Fokus saja kat member kau yang dah masuk. Lepas tu Daniel Arif. Ni. Ada tak pengalaman yang buatkan Encik Amar down dalam bisnes sebagai seorang usahawan? Macam kita tahu, mestilah Encik Amar akan ada naik dan jatuh Encik Amar kan. Ada tak benda yang macam orang kata apa, menampar lah Encik Amar, yang buatkan Encik Amar rasa macam sangat down, dan macam mana Encik Amar boleh macam mana kentalkan hati Encik Amar untuk teruskan juga perjalanan Encik Amar ni? Ada Z kan? Minta Z. Minta Z tanyakan soalan. Minta Z tanyakan soalan. Ada Z di dalam ni. Z. Apa nama soalan ni? Belakang sikit baik. Kau okey je bagi kat Z. Bagaimana untuk yang ambil ni? Nak tahu tak? Dia kukuhkan dia punya kualiti jenama. Okey, paste bagi Z. Suruh Z tanyakan soalan. Aslinya satu kali kot. Boleh lah. Boleh. Tak dalam sejam. Okey, tu dalam sejam. Banyak juga input ni. Siapa dalam ni? Faham? Jadi apa yang dapat saya simpulkan, bahawa Encik Amar ni sebenarnya banyak sebenarnya belajar daripada kesilapan. Dan jadi poin dia, tak kisahlah macam mana pun kita jatuh, banyak mana pun kita silap, kalau kita terus berusaha dan baiki kesilapan tu, kita pun akan meningkat. Betul Encik Amar? Okey. Dan seterusnya daripada Nas, Encik guna software apa untuk buat drawing? Encik ada buat drawing juga ke untuk mesin ni? Mana ya? Tak. Oh, jadi okey. Jadi 5 minit tutup je. Lagi 5 minit tutup. Apa kita buat sini? Okay. Saya pun ada tertanya-tanya sikit sebenarnya. Kenapa sampai pakai 3 jenis software? Apa yang membezakan 3 software tu? Sebab bagi saya sama je sebenarnya kan, kegunaan dia. Tapi kenapa Encik Amar sampai pakai 3? Kalau tak cukup, aku rasa kita kena buka link baru jugalah Im. Tapi ambil 5 minit 10 minit je. Boleh? Sebab soalan ada banyak sikit. Kita macam ni Baru nak macam baru nak macam apa? Kalau itu boleh kita buat lagi satu link lagi. Balik ni. Setengah okey tak?
Okey, saya faham. Dan seterusnya daripada Amir Yusof. Apakah modal perniagaan yang sesuai untuk jangka panjang? Encik Amar? Model. Apakah model perniagaan yang sesuai untuk jangka panjang? Sorry. Maksudnya apa? Apa yang kita nak buat? Kita nak jawab macam mana? Masuk dunia IM juga. Penyakitnya tu tak nak baca. Oh, sorry. Susah tu. Tengok nak. Aku bilang explore. Betul, saya faham. Tapi insyaAllah kan Encik Ahmad kan, kalau kita terus, macam orang kata apa, upgrade and cari supplier baru, cari tender baru, untung dia pun berbaloi betul dengan apa yang kita buat ke macam mana? Okay, faham? Betul. Dia ada risiko kan, setiap kali kita buat pun risiko, kerja pun ada risiko, betul Encik Ahmad. Okey, ya. Betul. Dengar tu, mental kena kuat kalau nak berniaga, dia tak boleh terus tabrak je. Okey, seterusnya daripada Faiz, Faiz masa 2. Macam mana encik kukuhkan kualiti untuk dapatkan sesuatu projek tu? Sana sikit. Sana sikit. Okey, faham. Lepas tu dia ada macam dia ada yang dia masukkan tu macam mana encik boleh yakinkan customer tu sewaktu encik di bawah. Okey, saya faham. Maksudnya macam, yalah Encik Amar kan baru kan. Macam mana Encik Amar boleh yakinkan customer macam, saya boleh buat apa yang awak nak. Sedangkan masa tu Encik Amar pun macam tak ada apa? Tak ada customer lain kan. Macam dia lah customer pertama. Encik Amar faham tak maksud saya? Maksudnya macam, contoh saya sebagai customer kan. Encik Amar nak jual skill Encik Amar. Encik Amar nak jual produk Encik Amar kepada saya kan. Tapi saya adalah customer pertama Encik Amar. Jadi macam mana Encik Amar boleh macam
yakinkan saya bahawa masuk under saya. Saya menjanjikan yang awak boleh dapat apa yang awak nak. Macam mana Encik Amar boleh yakinkan customer Encik Amar? Dorang buka sen balik pin tadi. Faham? Maksudnya Encik Amar macam tunjukkan knowledge yang Encik Amar ada untuk customer tu percaya kat Encik Amar. Macam tu? Okey, faham? Soalan seterusnya daripada Nazif. Sebelum memulakan perniagaan, Encik ada join mana-mana khusus tak untuk menambahkan ilmu tentang perniagaan? Menarik juga soalan ni sebenarnya. Ni dia dah jawab semua. Dia dah jawab semua. Aku rasa kita kena end kan lah. Okey. Setuju Okey, faham. Saya rasa kita mungkin boleh habis kawal insya-Allah. Macam pukul 9 je, dah 5 minit lagi kan. Tapi sebelum tu saya nak tanya Encik Amar lah, macam orang kata apa? Akhir kata lah kan. Ada tak apa-apa nasihat daripada Encik Amar tentang kami yang nak mulakan perniagaan sendiri? Ada tak apa-apa nasihat daripada Encik Amar? Terima kasih. Betul kan? Boleh kan? Setuju kan? Matikan terus. Si Nas tanya gitu. Apa? Khusus tadi tu kena bayar. Mana tanya? Tak ada, dia tanya dalam ni WhatsApp. Zack dah keluar dalam.
Maksudnya macam apa? Sorry. Apis. Api dia ni budak kelas saya. Allah. Kira kawan lama lah ni. Ni kawan lama, tengok kawan lama dalam ni kan. Mesti macam bangga kan dengan cik kan. Macam hebat lah. Kawan aku dah jadi penceramah. Macam mana? Aduh. Dia pengalaman Cik Amar kat KB dulu lah Api bagus. Api sekarang dia antara orang yang cerdik lah dekat kos kami kan. Allahu Akbar. Yang mana dalam ni nak test api boleh lah ya. Cari dalam ni. Tak ada dalam gurau je. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Cik Amar, terima kasih sangat-sangat sebab luangkan masa bersama kami. Dan terima kasih juga dekat kawan-kawan yang lain sebab sudi kan, luangkan masa dengan kami selama lebih kurang lah 1 jam dengan kami. Ada yang tanya, bila dapat sijil ni? Sekejap saya tanya saya punya PA. PA bila dapat sijil ni PA? Seminggu. InsyaAllah seminggu. Seminggu kita boleh dapatkan sijil yang kamu semua nak lah insyaAllah. Okay, tolong ya isi link dalam tu. Nanti kang terlepas kang sedih tak dapat sijil. Dalam send sijil. Sebab kami nak sendkan sijil dalam tu. Ada sijil. Maksudnya ni official Encik Amar dalam webinar yang khas lah, hebat lah macam tu. Encik Amar pun kalau nak sijil saya boleh bagi sijil. Itu kita bincang tepi nanti ya Encik Amar ya. Betul. Dia pun idola saya juga. Terima kasih Hafiz. Okeylah, terima kasih daripada kami. Terima kasih Encik Amar. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay. Salam abang. Api baru masuk. Ya, tanya. Meeting dah habis. Budak tu bawa tanya soalan. Apa? Si Amir ambil gambar tu. Budak masa tu. Dalam masa seminggu sebab kita dah lulus, tinggal nak nunggu QR code daripada Aisyah. So kita nak buka balik ke?